Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita ingin berikan korang sedikit tips sebanyak untuk membeli robot vacuum yang kita ada sekarang ni, yang aku ada sekarang ni, iaitu jenis iLife A30 Pro, di mana ini adalah version yang paling dikatakan high end lah untuk produk daripada iLife ini, dan tugasnya hanya dua, iaitu 2-in-1 untuk vacuum dan juga wet and dry. So meaning dia punya tangki ini hanyalah untuk membuang sampah ke dalam bekas dia ni. Lepas tu lagi dia tidak mempunyai sebarang macam untuk water filter. Lepas tu tangki filter pun itu tidak ada lah. Yang ini just regular untuk dust bag di sini, dan korang boleh buat replacement. Tengok berapa banyak sampah dia berjaya kutip. Hui, gila punya banyak. Okey. Lepas tu kita lekatkan balik situ sampai dia detect hijau balik. So, di sini juga dia berikan korang untuk dustbin ini supaya korang boleh atur semula ke penggunaan dustbin itu. Dan seterusnya di sini dia ada berikan korang brush untuk pembersihan. Seterusnya lagi berkenaan dengan dia punya robot ni. Sebelum tu kita pergi pada remote control dia ni. Sekiranya korang tidak menggunakan wifi, korang boleh menggunakan dia punya remote sahaja untuk detect everything. Tapi recommended untuk korang guna 2.4 GHz wifi, yang bukan yang combine punya unit, combine punya wifi di mana 5 dan 2.4 tu digabungkan. Jadi recommended untuk dapatkan 2.4 supaya korang boleh main dengan dia punya macam menentukan korang punya flow plan ni. Dia akan detect, termasuk juga dia akan pergi ke zigzag begitu untuk pembersihan secara keseluruhan. Tetapi sekarang ni kita tidak buat di sini juga, dan kita hanya buat kawasan tertentu sahaja, dan dia boleh detect juga. Ni agak complicated disebabkan ini aku punya kerusi ni, jadi susah sikit untuk dia masuk ke sana ke sini. Tetapi yang penting adalah kalau ada kain jatuh apa semua tu, angkat dulu, sebab vacuum ini tidak boleh detect kain tu kain ke ataupun obstacle tu jenis macam mana, solid ataupun jenis lembut. So di sini juga vacuum ni kelebihan dia ada sensor juga. Sensor ni korang kena pastikan kalau korang beli, kalau paling murah pun, yang ini antara yang termurah lah aku dapat, dalam RM600 saja, dan dia ada LiDAR sensor. Setiap LiDAR sensor dia akan ada tombol ni. Tombol ni akan menentukan objek dia langgar ke tidak, ataupun terlalu rapat dengan objek tu dia boleh macam undur semula begitu. Dan lagi satu lagi tips yang paling penting adalah untuk korang kena pastikan ni dia sudah terbuka sudah ni. Terus dia cari jalan yang macam ini kan. Korang boleh letakkan air. Bila letak air nanti dia akan cuci sepenuhnya tu mengikut air yang kita sudah sediakan di sini. Seterusnya lagi, vacuum ni dia ada dia punya macam tire unit tu yang boleh tinggi boleh rendah. Lepas tu senang untuk dicuci dia punya bahagian cleaning tu. So kalau korang ingin beli yang sampai tahap yang boleh masuk air, boleh cuci air, lepas tu boleh buang air kotor, yang semua version tu adalah version-version yang mahal sedikit, which is harga dia tu mahal sedikit tu sampai 1,800. Contoh macam korang beli Tapo V50 Pro, dapatlah korang features yang lebih powerful daripada unit ini. Sekarang ni kosong. Jadi memaksa betul lah vacuum ni. Stop dulu. Aduh. Stop. Okey. Bagus. Stop dulu.